dibawa ke dalam mahkamah. Welcome! Selamat datang ke channel XTMT MAI Project dekat YouTube. Terima kasih atas kesudian korang. Jangan lupa like, komen, subscribe. Apa? Subscribe. Ini cerita pasal Reman. Jadi segala-galanya pun tentang Reman. Aku nanti bagi kau explanation kenapa Reman. Why? Kenapa tu nanti kau relax dulu. Apa pun macam biasa, kita balut rabuk sebalut, bagi Kak Man tokak je air, baru kita sambung kita punya cerita. Alright, brother-brother tu semua daripada titik yang baru dekat sini, terima kasih banyak atas kesudian korang subscribe ini channel. Maka masa babe nak buat aduh hai, tangguh sana tangguh sini, aku pun tak tahulah kenapa. Tapi apa pun kita mulakan juga. Okay, aku bagi tahu dulu kenapa Reman. Kenapa Reman? Macam ni brother, aku salah seorang yang terselamat daripada Reman hukuman mati. Jadi tak maulah cerita poyo yang gini lah, gua gini, tak ada. Channel ni sebenarnya untuk educate pesalah-pesalah yang nak diberi tunjuk ajar, yang tak nak, yang rasa perkongsian ni alah dia ni borak je lah lebih, macam dia seorang je lah duduk dalam jail, macam dia seorang je pasal Reman, lorang belah je. Gua bukan buat channel untuk lorang. Jadi yang mana hati dia masih macam tu, kita pun tak boleh nak tolong lebih, betul. Jadi terutamanya untuk perkongsian dalam YouTube channel ni, just nak beri semangat pada kawan-kawan yang nak berubah, beri semangat kepada keluarga yang membantu orang nak berubah, dan yang masih cari-cari jalan kenapa dia perlu berubah. Mudah-mudahan ada manfaat. Itu je. Ada manfaat, santai sikit lah. Kita pun nak kelakar-kelakar. Channel ni akan ada perkongsian, akan ada podcast, akan ada sharing session, akan ada challenge, akan ada perkara-perkara yang fun lah, senang cakap. Bukan nak cerita gua duduk sini, gua taikor, gua tapau semua. Alah, itu kita borak lain kali lah. Betul lah, itu kita borak lain kali. Jadi baik, bagi semua-semua yang baru first time tengok muka aku yang handsome ni, aku adalah dikenali sebagai Mai bekas tahanan Mahkamah Tinggi. Pernah duduk je mahkamah rendah, mahkamah seksyen. Tapi nama yang aku rasa, yang aku pilih lah untuk diri aku bila dekat social media ni, ex tahanan Mahkamah Tinggi. Orang pun senang nak ingat, ini siapa lah? Bekas tahanan Mahkamah Tinggi. Kalau pasal kes tu, setiap orang melalui fasa yang tak sama, brother. Betul. Kau duduk jail ni, kau kena bully, kau kena gini. Tu version aku adalah version aku. Aku tak nak campur version orang lain. Aku tak nak campur apa yang orang lain rasa. Aku just nak cerita yang baik-baik, yang positif. Sebab jail ni lah yang membentuk aku balik, boleh dikatakan jadi manusia baik balik. Dan aku jumpa dengan orang baik-baik daripada Singapura, Brunei, Thailand, semua aku gabungkan Indonesia. Jadi aku pilih lah untuk buat something yang korang pun tak bosan dengar, masyarakat pun dapat input. Sudah Kang, aku nak ambil part yang paling senang, masyarakat pun boleh tahu perihal orang dekat dalam penjara Reman, perihal orang turun naik mahkamah, perihal orang kes berat, perihal kelakar-kelakar yang duduk berlaku dekat dalam jail, perihal pegawai-pegawai dalam jail. Aku nak cerita yang positif je. Korang perihal hantu dalam jail. Macam ada hantu kan? Macam ada hantu tapi tak ada hantu. Jadi korang nantikan gua punya cerita, gua punya version lah. Sementara itu kita balut abuk dulu. Dan bagi yang baru je pop ini video dekat kau, tolong komen dan subscribe. Lu nak hantam gua ke, lu nak apa ke, lu punya suka alamat. Gua dah biasa kena hantam dalam mulut macam ni dengan komen ni. Gua dah biasa dah. Dah biasa dah, 3 tahun dah hadap.
Jadi kau tak heran sangat lah. Kerana komen-komen tu lah kita jadi makin kuat, makin bersemangat untuk meneruskan perjuangan kita ni. Kita sebaik ada. Sementara aku balut abuk untuk mantokak. Mantokak ada macam biasa, dia jaga air kat depan. Dia tengah menjaga air. Sementara dia jaga air, aku balutkan dia abuk, pasang dulu. Kita kena seorang 2 hauk. Baru kita sambung cerita perihal penjara reman. Apa yang bagus sangat masuk reman ni? Tak ada benda yang negatif ke pasal penjara reman? Kalau kau cari pasal negatif, bersepah ada benda yang negatif kau boleh cerita. Tapi aku suka go by percentage. By percentage. Kalau pegawai penjara tu 97% baik, 3% aja yang bermasalah. Jadi bagi aku 3% ni lu tak payah ungkit, betul? Biasalah. Kat mana-mana pun ada orang bermasalah. Bomber ke, polis ke, askar ke. Kat mana-mana pun ada, betul? Pesalah lagilah bermasalah. Tapi dalam 100% pesalah yang bermasalah, kalau katakan ada 10% saja yang bermasalah, yang mantul, yang tak dengar cakap, yang duduk asingan, apa jadi lagi dengan 90% lagi? Yang okey, ikut rules, menyesal, duduk, terikat dengan dadah. Yang ni yang kita nak fokuskan. Betul? Yang ni yang kita nak fokuskan. Yang ni yang kita perlu war-warkan pada masyarakat. Bagi akulah. Kalau orang tak percaya, kau jelaskan macam mana pun dia takkan percaya macam kau cakap. Jadi aku tak perlu nak menerangkan kepada orang yang tak reti bahasa nak faham. Yang tak suka akulah senang cakap. Tapi yang suka, yang sudi dengar, yang rasa yakin dan percaya apa yang aku cakap ni, version aku ni memang macam ni, aku orang duduklah. Mana dah tahu kan? Yang lain-lain, kita tak mau cerita banyak. Sebelum tu, abuk belum siap balut lagi. Balut abuk sambil aku borak-borak dulu pasal gitulah. Itulah yang terutamanya pasal reman, dan kita akan ada, aku kan ramai kawan-kawan yang terselamat lah, yang mana tengah jalan hukum 30 tahun seumur hayat kan. Beberapa orang ni yang tu kita biarkan dulu, yang mana dah ada kat luar, yang dah pulih, yang dah selamat, dah menjalani hidup yang normal, nanti kita panggil buat podcast. Nanti kita panggil duduk sini, kita borak, betul tak? Baru kita borak apa pun. Yang faham-faham, yang tahu je tahu. Relax-relax je brother. Relax-relax, kita balut abuk sebalut untuk mantokak. Aku bukan nak menyengkolahkan orang-orang yang tak layak masuk sekolah. Kita just membina kita punya tim sendiri, kita punya kawan-kawan sendiri yang ada rasa nak berubah, ada rasa nak tengok dia ni nak borak apa ni, nak cerita apa ni, baik gua cerita. Aku pun melalui fasa susah juga mula-mula masuk jail. Cuma mungkin kerana kan aku ni ramai kawan-kawan daripada zaman jual dadah dekat luar, dan tak musuh pun ramai, tapi kita banyak kawan. Jadi bila masuk dalam jail pun ada je kawan-kawan. Jadi bila ada kawan-kawan, kau tak rasalah diri kau tu terpencil ataupun tak ada siapa pun kenal kau. Kau kena ikut semata-mata rules orang je kat dalam. Tak. Bila ada kawan-kawan yang dah duduk setahun kat dalam, bila kita turun orang payung lah. Brother, masuk kau punya bilik lah. Masuk. Biasalah kau nak masuk, tanya cerita kat luar. Kau ni sebelum kau kena tangkap itu hari tu, kau jalan kerja kat mana? Syar, aku tak ada dengar cerita pasal kau. Tanya benda-benda gini lah. Tak adalah. Aku masa belum kena tangkap kes ni, aku kat sini. Aku dengar je yang kes ni kau kena tangkap. Aku tahu cerita-cerita gitu lah. Tapi bila ada kawan, jadi orang-orang yang tak ada kawan ni masuk, tengok kita pun berada sambut kat dalam kan. Dia pun diam lah. Tapi ini hanyalah permulaan cerita daripada menjalani kehidupan di reman. Jadi aku lalui reman ni daripada umur 16 tahun. Dah merasa duduk reman dekat balai, dekat lokap. Lepas tu selang masa lama pun pasal kita duduk dalam dunia tu juga. Walaupun aku jarang ditangkap, tapi kehidupan aku ni daripada kampung. Aku cerita daripada kampung. Kampung aku ni orang Kelantan, asal Pasir Mas. Jadi dekat dengan border, dekat dengan sempadan sungai-sungai. Jadi kita tahulah selok-belok. Jadi bermula dengan cas-cas dulu sikit-sikit. Membawa kepada jual.
masalah reman ni kita tahu daripada umur kita kecil-kecil lagi lah. Semalam orang ni kena tangkap. Bila 5-6 bulan lepas tu dia bebas, duduklah dalam port. Walaupun masa tu aku cuma reman dekat lokap, bayar denda balik. Kawan aku ni dia belayar. Bila dia balik belayar, dia masuk port balik, ceritalah pasal jail ni kita secara verbal tahu daripada zaman umur kecil-kecil lagi. Kena kat sini, penjara ni gini, makanan gini, orang ni gini, masuk gini kena tangkap, abuk kena gini. Kita awal-awal lagi tahu. Tapi tak sama dengan kita experience sendiri. Tapi bergulirnya masa daripada aku first kena tangkap sampai berulang-ulang masuk lokap tu, aku belum kena LLPK lagi. Aku kena LLPK umur aku dah 30 tahun. Umur 30 baru kena LLPK. Baru first time jalan long sentence punya jail kan, boleh tambah 2 tahun. Jadi acer sikit lah. Masa tu bawa acer sikit lah. Acer mat, siapa? Baru terasa lah jail ni macam mana. Tapi apa pun, aku more pada nak cerita pasal tahanan lah. Pasal tahanan baik. Cuma aku tak nak sentuh orang yang jatuh hukum. Sebab aku duduk LLPK pun orang tahanan juga. Itu sebab aku more pada life on tahanan. Tahanan. Jadi nak letak banduan terlalu berat di mata masyarakat. Banduan. Man. Sekejap aku bagi abuk kat Man Tokak tu. Biasalah. Man skrip je jaga air. Jadi kenapa tahanan? Aku duduk LLPK pada umur 30 tahun. 30 tahun dan masa kena kes high profile tu umur aku 33 tahun. Berselang 3 tahun kena lagi jawab kes yang duduk reman hampir 4 tahun. Berkaitan dengan jenayah berat lah. So masa tu baru terduduk bila kau rasa kau ni bijak sikit pada orang lain. Sebab aku bekerja sambil-sambil menyelinap masuk ke dunia-dunia gelap. Kita pun ada banyak networking juga. Jadi bila terperangkap oleh satu yang kita rasa kita profesional bikin, kita punya brother pun bikin macam ni, tapi more pada berserah dan berdoa dan berharap pada Tuhan. Kat situlah aku mula membuat observation, membuat pemerhatian terhadap diri, balik kepada agama, solat, baca buku pasal motivasi, tercari-cari. Kalaulah aku ni diberi peluang hidup bebas lagi, apa yang aku nak dalam hidup? Apa yang aku nak cari dalam kehidupan? Apa yang aku nak target selama umur masih dikandung badan? Selama orang tua masih hidup? Baik, brother. Kita akan bahas satu persatu daripada podcast, daripada perkongsian, daripada cerita dalam tahanan, daripada buat challenge dalam bentuk orang tahanan, dalam perkenalan pada warga-warga YouTube. Terima kasih. Kau yang belum subscribe tu, tolong subscribe sekarang. Subscribe dulu baru kita borak. Mungkin aku panggil kau datang aku punya podcast ke, buat challenge ke. Kita nak membuktikan pada diri kita sendiri, keluarga kita, yang kita walaupun bekas tahanan, bekas pesalah, bekas banduan, bekas penaga dadah, apa segala macam bekas yang negatif pun, selagi nyawa kau di kandung badan, kau kena buktikan yang kau mampu untuk berubah, mampu untuk cabar diri, untuk membuat satu kelainan sementara nyawa masih ada. Dan aku menjemput korang sebagai sahabat, sebagai kawan. Jom kita sama-sama berjuang untuk diri sendiri. Kalau ada bonus, untuk masyarakat. Brother, jangan lupa saksikan setiap episod aku. Dan kalau korang pun nanti nak tengok apa episod pun, korang boleh tinggalkan komen dekat sini. Jangan lupa subscribe.